Tuan-tuan, cubalah mandi air hujan. Quran kata hujan tu ubat. Nombor 2 kata Allah, hujan itu menghilangkan gangguan syaitan. Pergi mandi hujan, minum air hujan, berubat dengan air hujan. Tuan-tuan ambil dia, bubuh dalam bekas, letakkan bahagian beku peti ais. Bila dah beku air hujan, keluarkan, letak dalam besen. Tuan-tuan duduk atas kerusi, tuan-tuan letakkan kaki tuan-tuan atas air hujan yang beku. Tuan-tuan renam kaki tuan-tuan, insya-Allah keluar penyakit daripada kaki tuan-tuan. Dengan syarat sebelum direndam, bersihkan dulu ke kuku tu, cekam tu, tapak kaki tu. Kalau ada penyakit dia keluar tuan-tuan. Allah sebut dia menghilangkan gangguan syaitan. Dia menghilangkan masalah GERD, menghilangkan masalah anxiety, menghilangkan masalah stroke, menghilangkan masalah saraf. Tapi orang sekarang cakap hujan tak elok. Dan tak ada siapa yang tak ada air hujan. Quran kata ubat, kita pula kata tak ubat. Sayang tuan-tuan.